Hai semua, terus ke topik kita hari ini. Saya memang tak sabar nak kongsikan satu kisah peribadi yang sangat luar biasa. Cerita pasal perjalanan 4 tahun seorang wanita ni dari fasa kemiskinan yang sangat ekstrim sampailah dicapai kemakmuran yang betul-betul mengubah hidup dia. Dan yang paling menarik, semua ni dicapai melalui disiplin dan tabiat harian. Ia bukan semata-mata pasal duit tau, tapi macam mana rutin yang konsisten boleh ubah nasib secara total. Jom kita tengok. Okey, cuba bayangkan situasi ni. Kita tengok titik permulaan penulis ni 4 tahun lepas. Keadaan dia sangat menghimpit. Sampai nak beli sekotak keju pun terpaksa pinjam duit orang. Duit untuk makanan asas pun tak ada. Tapi 4 tahun kemudian, dia mampu beli rumah baru, beli emas, siap pakai kereta mewah lagi. Bila kita tengok jurang antara dua fasa ni, barulah kita sedar betapa besarnya transformasi yang berlaku. Betul-betul macam siang dengan malam. Untuk faham betul-betul kisah ni, kita kena selami krisis awal yang dia hadapi. Memang sangat teruk. Duit langsung tak masuk tapi hutang keliling pinggang. Paling menyedihkan, bila anak dia sakit dan perlukan ubat, dia terpaksa berhutang lagi. Sekotak keju yang biasa kita makan hari-hari tu pun dah jadi macam satu kemewahan yang mustahil untuk mereka. Ditambah pula, pada waktu tu, suami dia hilang arah tuju dan tinggalkan kerja utama. Memang rasa macam terperangkap betul kan? Macam tak ada jalan keluar langsung. Tapi selalunya bila kita berada di tahap paling bawah, masa itulah wujudnya titik perubahan. Penulis ni cerita sewaktu dia tengah putus asa, dia mula berdoa sungguh-sungguh, merayu dari hati, lebih-lebih lagi pada malam Lailatul Qadar. Dipendekkan cerita, doa tu bawa dia untuk sertai satu kelas hafazan Al-Quran dengan seorang guru bernama Cikgu Salwa. Bunyi macam biasa je kan? Tapi sebenarnya, kelas ni lah yang jadi batu loncatan kepada rutin baru yang ubah hidup dia 180 darjah. Sekarang, apa yang buat Cikgu Salwa ni sangat istimewa adalah ketegasan dia. Dia tak suruh hafaz je, tapi dia wajibkan semua pelajar baca surah Al-Baqarah setiap hari. Rutin ni bermula seawal jam 7 pagi, setiap hari tanpa gagal. Bila dah habis, mereka kena mula balik. Ulang dan ulang. Mestilah ada yang mula mengeluh kan? Penat kot dengan nak uruskan rumah dan anak-anak lagi. Tapi jawapan Cikgu Salwa memang padu. Dia cakap macam ni, kamu tak tahu kebaikan dan keberkatan yang kamu sedang berada di dalamnya sekarang. Jadi, ini persoalan utamanya. Selepas lebih 2 bulan bacaan intensif setiap hari ni, apa yang berubah? Macam mana komitmen spiritual setiap pagi tanpa gagal ni boleh tinggalkan impak fizikal pada keadaan kewangan keluarga yang tengah kritikal tu? Menurut penulis ni, jawapannya bermula dengan satu mimpi yang agak pelik. Dalam mimpi tu, dia tengah bercakap di telefon dengan Cikgu Salwa yang tengah bacakan Al-Quran. Tiba-tiba, dia rasa ada benda keluar dari badan dia. Rupa-rupanya, satu kepingan besi nipis, panjangnya lebih kurang tapak tangan. Dalam mimpi itu juga, Cikgu Salwa suruh dia buang besi itu dalam tong sampah. Menariknya, selepas mimpi itulah, dia rasa macam satu beban berat atau sumpahan kemiskinan yang teramat sangat tu dah terangkat sepenuhnya dari hidup dia. Seolah-olah fasa pemulihan dah bermula. Dan sebab mimpi tu, pada minggu yang sama, dia rasa ada satu dorongan yang sangat kuat untuk lipat gandakan istighfar. Dia buat satu keputusan yang agak gila pada mulanya. Sebut astaghfirullah tepat 3,000 kali setiap hari lepas solat subuh. Bayangkan, 3,000 kali. Dia sendiri mengaku benda tu rasa berat dan meletihkan pada awalnya. Tapi dia paksa diri dia. Dia kekal konsisten, tak ada alasan. Perkara yang paling menakjubkan, cuma 4 hari je lepas dia mula rutin 3,000 istighfar ni, keajaiban kewangan pun bermula. Suami dia, yang masa tu kerja sebagai buruh kasar biasa, tiba-tiba dapat tawaran pinjaman modal dari ibu penulis ni sendiri, sebanyak 5,000 pound Mesir, dengan syarat kena bayar balik dalam masa 3 bulan. Bila suami dia mula berniaga kecil-kecilan, tiba-tiba orang lain pula percaya dekat dia dan pinjamkan lagi 13,000 pound. Ini betul-betul jadi pemula kepada rantaian rezeki yang mengubah keluarga ni. Okey, mari kita tengok sikit matematik perniagaan dia, sebab benda ni memang mengagumkan. Suami dia mula dengan hutang tau, 5,000 dari ibu mertua, tambah lagi 13,000 dari orang luar. Total semua 18,000 pound. Tapi, anda tahu tak apa jadi? Dalam masa 90 hari atau 3 bulan je, dia bukan sahaja berjaya bayar balik setiap sen hutang tu, malah dia buat untung bersih sebanyak 21,000 pound. Daripada seorang buruh yang terdesak jadi usahawan yang buat untung berlipat ganda dalam masa yang sangat singkat. Memang hebat.
Jom kita tengok garis masa pencapaian dia pula. Pada bulan ketiga, semua hutang langsai dengan untung 21,000. Masuk tahun pertama je, suami dia dah mula kuasai pasaran tempatan, beli kereta mewah dan paling best, mereka dikurniakan seorang bayi lelaki, Ahmad. Kelahiran Ahmad ni pula datang dengan rezeki emas dan duit tunai yang tak disangka-sangka. Masuk tahun keempat, boom! Mereka capai kebebasan kewangan mutlak sampai mampu beli sebuah rumah baru yang serba lengkap. Walaupun bila kita dengar pasal emas, rumah besar dan kereta mewah ni nampak macam gempak sangat kan? Tapi penulis ni tekankan satu perkara yang lebih penting. Bagi dia, hadiah paling besar bukanlah duit atau harta, tapi transformasi diri suami dia. Suami dia yang dulu hilang arah, dah buang jauh-jauh tabiat buruk lama dan berubah jadi orang yang sangat berbeza, lebih bertanggungjawab dan berjaya. Perubahan karakter ni sebenarnya adalah kejayaan yang paling bernilai buat mereka. Jadi, ini membawa kita kepada satu soalan yang patut kita fikir-fikirkan. Macam mana konsistensi yang sangat luar biasa dalam tabiat harian kita, macam merutinkan bacaan dan amalan tertentu, boleh membentuk semula realiti dunia dan material kita? Cuba tengok balik tabiat harian anda hari ini, agak-agaknya kemanalah ia sedang bawa anda. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama saya dalam perkongsian hari ini dan teruskan meneroka.